penting yang kita berdebar-debar lah sebenarnya dalam 5 hari ni. Sebenarnya kita nak tengok racial breakdown dan background dia. Sebab ni parti orang bandar. Parti bukan Melayu. Parti bukan Melayu ke, parti orang bandar. Dan kalau ikut detractors yang penyokong-penyokong PH ni, yang kutuk kami ni, kata dia orang ni sebenarnya bukan dapat sokongan Melayu pun. Dia akan hanya memecahkan undi PH dan dia target urban seat yang bukan Melayu pun dengan harapan pengundi Cina akan menyokong dia, sedangkan dia tak membantu pun untuk melemahkan PN ataupun UMNO kan. So I was quite apprehensive lah nak tengok the racial breakdown tu kan. Surprisingly kita mula dengan racial breakdown kan, selepas 5 hari 18,000 orang lebih kan. Melayu 62%, Cina 15%, India 14%, Bumi Putra Islam Sabah Sarawak 4%, Bumi Putra bukan Islam Sabah Sarawak 3%, lain-lain 2% kan. So kalau you tengok ni, dia sebenarnya mirip kepada demografi rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia Melayu campur Bumi Putra Islam Sabah Sarawak about 68%. So kita kalau campur ni about 66. Chinese lah yang dia selalu macam ni lah. Chinese selalunya dia tak banyak yang menyertai parti politik. Jadi PKR pun macam tu. PKR pun macam tu. In fact PKR kalau nak bandingkan setakat ni lepas 5 hari racial breakdown bersama dengan PKR dari segi percentage, bersama lagi closely resemble population rakyat. Sebab PKR Melayu I think is about close to 50% or even lower, about 40% plus. Yang besar overwhelmingly ialah sebenarnya India. Almost 30%. And Chinese below 10%. Oh sikit. Kan. Tak tahulah, at one point PKR was the biggest Indian party in Malaysia. Actually bigger than MIC. Bigger than MIC. Kan. Jadi so I was very happy lah tengok racial breakdown dia. Maksudnya dia melambangkan demografi rakyat lah kan. Tapi kawasan. Dan sebelum itu parti breakdown ni yang penting. Former party. Former party berbeza dengan parti-parti lain. Masa kita design digital membership tu, kita dah melalui pengalaman dekat PKR. Masa tak kuat ni, tak ada orang pun yang nak datang dekat dengan bersama. Kalaulah ditakdirkan satu hari bersama ada kuasa, sama ada di peringkat negeri ke ataupun kalau diizinkan di peringkat persekutuan, berduyun-duyun ex-parti lain masuk daripada UMNO ke PAS ke, especially PKR semualah semua tu kan. Dan macam Nick kata, tradisi parti di Malaysia ni, masalah mereka ialah dia simpan data tu kepada mereka, jadi dia tak maklumkan parti-parti lain yang dah, sebab dia tak pernah tanya parti sebelum itu. Sebabnya juga ialah budaya politik yang ada kat Malaysia. Bila ada pemilihan saja, dia akan cuba bawa parti-parti lain masuk. Kalau PKR zaman-zaman dulu kan, awal dulu, kalau di Terengganu, itu antara sebab aku selalu ada bergaduh dengan sebahagian pimpinan PKR awal-awal kat Terengganu. Sebab dia pakai ayat, dan aku rasa baru-baru ni pun masih lagi berlaku macam itulah. Dia pakai ayat, tak apa, register saja ahli PKR, you continue jadi ahli PAS, tapi register PKR supaya masa pemilihan nanti you datang, nanti kita kautim lah. Ni macam message kat Pandan tadi lah. Makan kan. Jadi sebab tu PKR di Terengganu daripada awal tu lemah. Sebab sebenarnya yang orang yang masuk tu sebenarnya orang PAS, dan dia tak pernah relate dan dia tak join PKR pun. Tapi dia, okey lah, aku pergi masa mengundi tu, aku dapat apa, aku dapat lah kan. Jadi sebab itu saya rasa kita parti yang pertama yang bukan saja dalam sistem sekarang, tapi dalam perlembagaan pun memang kita draft begitu. Dia kena isytihar kalau dia pernah masuk parti lain, parti apa. Dan dia kena isytihar jawatan dia kalau dia ada jawatan. Dan kalau diketahui dia menyertai bersama tapi dia tak isytihar, keahlian dia tergugur secara automatik. Itu yang perlembagaan yang kita draft lah. So because of that, we have the capacity to know
daripada parti mana semua. Sebabnya rancangannya ialah lepas ini, tiap-tiap bulan kita tulis kepada semua parti-parti ni, ini anggota-anggota kamu, senarai satu-satu, IC semua, yang telah menyertai bersama, sila gugurkan keahlian mereka daripada parti kamu. So, we have it kan. Dan dia menjawab banyak perkara, maksudnya, it's very encouraging lah memberansangkan. Jadi